Fatihah itu saya selalu ajar baca 40 kali. Ada ramailah ibu-ibu muda, kadang-kadang suami-suami muda. Yang ibu muda ni suaminya meragam. Pasal apa meragam? Nagih dadah. Saya boleh ubatkan kalau suaminya ada. Kalau tak ada, saya tak boleh ubat. Bawalah kemari. Ustaz, mustahil suami saya datang sini. Saya ajak saja pun dia dah marah. Memang tak boleh sampai. Saya janganlah cakap gitu. Mana Allah ada mustahil. Ini semua kalau Allah kehendaki boleh. Jadi saya ajarkan nanti balik sembahyang taubat, sembahyang hajat, lepas itu baca Fatihah 40 kali. Bila sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ulang 3 kali. Bayangkan Allah sudah takdirkan datang menemui saya suami awak. Besok pagi tuan-tuan datang betul. Ibu ini bila sampai saya betul lah Ustaz, malam tadi saya baca macam yang Ustaz ajar, pagi ini saya ajak dia tak ada bantah, terus pakai baju je. Betul tak? Afdalul a'mal adwamuha.